Memang saya marah sedikit, tak banyaklah, marah sikit. Perdana Menteri tak boleh garam je dulu. Rumah tak cukup, kalau ada macam Seri Perlis sejak 60-an sampai sekarang, begitulah keadaannya. Bila kita nak ubah, bangunkan kepentingan mereka, perbaiki kehidupan mereka, biar tiap rumah minimal 3 bilik, 2 kamar mandi, tandas. Wah, ada yang bantah, ada yang nak jadi pejuang-pejuang. Masa ni lah nak jadi pejuang Melayu. Masa orang tu rumah duduk dalam keadaan teruk, tak terawas, kamu tidak perjuangkan. Sekarang kita nak buat sesuatu, kamu bising. Ya, kita nak bantu rakyat yang susah. Memang saya marah sedikit, tak banyaklah, marah sikit. Perdana Menteri tak boleh garam je dulu. Ya, baik, dulu saya sampai ke